Kalau korang mencari smartphone bawah harga RM600, korang boleh usah Nubia V80 Max ni. So, apa yang best pasal Nubia V80 Max ni? Sambil kita unboxing, aku cerita. First kali, seperti yang ada tulis juga dekat bahagian kotak ni, kalau korang tengok ni ada lane level precise navigation. So, maksudnya dekat sini, kalau korang guna phone ni, dah lah harga bawah 600, tapi korang tak perlu nak risau kalau buka Google Maps ke Waze ke, sebab GPS dia memang precise. So, dekat mana korang berada, dekat situ jugalah dia detect. Yang kedua pula, saiz bateri dia 6000 mAh. Memang besar gila, lagi-lagi dengan harga yang bawah RM600 ni. Which is harga dia bermula daripada RM499. So, macam aku cakap tadi, dia punya battery capacity dia 6000 mAh. Dia siap ada reverse wireless charging 10 watt. And then yang ketiga, selain daripada ada IP rating IP64, dia ada juga TUV certified drop resistant dekat sini. Nampak tak? So maksudnya dekat sini, kalaulah jatuh daripada ketinggian 1.8 meter, phone ni boleh tahan lagi. So phone Nubia V80 Max ni walaupun harga bawah RM600, korang still dapat satu smartphone yang boleh dikatakan tahan. Okay, phone kita letak sini, kita tengok apa lagi yang ada dekat dalam kotak. Oh, aku lupa nak cakap, apa benda ni kan? Ini gift box yang korang akan dapat sekali kalau korang beli Nubia V80 Max, tapi tertakluk kepada stok yang tinggal lah. Aku pun tak tahu yang mana satu depan. Yang ni depan ke? Atau yang ni belah depan dia? So, tak semua akan dapat. Kalau ada stok, korang boleh dapat. Tak ada stok, tak tahulah dapat ke tak. Tapi yang ni kita tengok juga nanti apa ada dekat dalam. Okay, first kali kita akan ada casing. Kejap lagi kita try pasang dia. Warranty card. Lepas tu ada manual paling simple pernah aku tengok. SIM ejector tool macam biasa. Kabel USB yang besar ni pergi ke Type C. And then dia punya kepala charger lah. So tadi aku dah cerita 3 benda yang menarik pasal Nubia V80 Max ni. Point keempat pula apa yang menarik pasal Nubia V80 Max. Okay, tadi bateri. Lepas tu dia punya GPS punya accurate tu kan. Lepas tu ketahanan. And then yang keempat, dia ada screen yang bersaizkan 6.9 inci. Ini cover ni bukan screen aku tak buka lagi, tak pil lagi. Tapi besar lah. Memang kalau pegang tu rasa dia punya besar. HD Plus punya display 6.9 inci. Ada 120Hz refresh rate. Lepas tu ada juga wet hand touch. Maksudnya kalau korang sentuh dengan tangan basah, tak ada isu bila korang pakai Nubia V80 Max. So, screen dia besar. So, ni dia punya design belakang dia. Aku tutup stiker yang ada macam apa? IMEI nombor semua tu. Tapi basically plain je lah macam ni. Ada logo Nubia. Lepas tu 3 lens kamera. Banyak juga untuk phone yang harga bawah 600. Dan inilah rupa dia bila dah pakai casing. Sekarang ni kita letak tepi Nubia V80 Max. Kita tengok apa yang ada dalam gift box ni. Lagi sekali, kalau korang beli, korang dapat free tapi bergantung pada stok. Okey, apa yang menarik pasal gift box dia ni? Ia merupakan eksklusif gift box yang merupakan kerjasama antara Nubia dan juga Segi punya student. So, mungkin dalam ni ada Segi punya student punya artwork lah yang dah di-create dekat dalam gift box ni. Sebelum tu korang boleh tengok juga, ini macam diorang punya tagline, spek kuat-kuat tahan kau-kau. Dan ini boleh kata macam diorang punya maskot lah, Abang Kau. Abang Kau KAW, bukan Abang Kau yang Abang Kau abang aku, bukan. Abang Kau KAW. Macam korang nak order air lah. Air nak kau-kau. Okay, first kali buka-buka je dah ada earphone. Simple wired earphone warna putih. Lepas tu ada card yang visual dia Abang Kau. Aku rasa lah Abang Kau sebab kat belakang ni tulis Abang Kau, your ultimate reliable bro. Satu lagi adalah tote bag. Tote bag pun Abang Kau juga. Ini dia. Tote bag dia lawa. Seriously, aku suka gila tote bag dia. Rasa macam dah gaya-gaya macam Power Ranger Cyber Cop sikit. So inilah dia unboxing Nubia V80 Max. Kalau aku kena sentuh pasal dia punya design, aku boleh katakan design dia sangatlah simple tapi dia ada warna yang cantik. Memang sedap je mata memandang. Cumanya aku minat betul dengan warna power button dekat tepi ni lah, warna merah. Dan Nubia V80 Max ni ada satu features yang sekarang ni boleh kata kebanyakan smartphone dah tak ada lah, which is dia ada headphone jack. Nampak ni? Ada kat sini.